Model prototype ni datangkan dengan di Japan Mobility 2025, Honda telah membuat world premiere untuk model ini, Super One Prototype. Walaupun kita tengok secara luarannya model ini sangat mirip dengan model N1 yang telah pun dilancarkan di pasaran Jepun, tetapi korang tahu bahawa model ini menggunakan grand concept dikenali sebagai E-Dash Booster. Sebab itulah dia adalah jauh lebih sporty. Bahagian depan bukan saja nampak comel tapi nampak sporty juga dengan dua lampu LED utama yang berbentuk bulat. Kat sini ialah dia punya charging port. Dekat bahagian bawah ni ada satu ruang untuk kemasukan udara untuk sejukkan bateri dan motor elektrik. Tapi dekat bahagian tepi ni corong angin dia hanya bersifat kosmetik, dia tak ada lubang pun. Side profile dia memang sangat cantik. Okey, kita tengok dulu pada dia punya design rim. Memang on. Lepas tu datang dengan kaliper berwarna merah. Anyway, dia punya rims tu bersaiz 16 inci. Dia punya garis badan lurus dan sangat kemas. Bahagian atas tu datangkan dengan roof berwarna hitam untuk memberikan gaya dua tona. Tengok bahagian belakang, ya, ini memang sebuah N1 yang biasa kita tengok tu. Okey, dari segi lampu tak berubah, tapi dekat bahagian bawah ni dia lebih sporty dengan ada lampu brake ketiga dan air diffuser. Lepas tu ada sikit reflektor dekat sini, dan korang kena tahu bahawa dia punya corong angin kat sini function, bukan macam kat depan tu. Model ini pun datang dengan spoiler yang agak besar dan logo Honda yang memang khas untuk model EV. Setakat ni Honda masih belum bagi spek rasmi untuk model ini, tapi ada beberapa ciri yang dah confirm. Yang pertama sekali ialah dia ada boost mode, lepas tu dia ada simulation 7 speed, lepas tu dia ada bunyi enjin macam Type R. So semua ini adalah untuk memberikan kualiti pemanduan ataupun pengalaman pemanduan yang terbaik untuk korang.